40 orang yang bermukim ini dianggap sah solat Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu berkaitan dengan mukim dan mustautin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Timbul persoalan berkaitan dengan solat Jumaat yang dilaksanakan terutamanya di negeri Selangor, tempat orang bekerja, contohnya tinggal di Gombak, bekerja di Shah Alam, melaksanakan solat Jumaat dalam keadaan dianggap mereka tidak bermustautin ataupun cukup memadai dengan bermukim sahaja. Dalam hal ini, kita sedia maklum bahawa antara syarat sah solat Jumaat itu adalah yang pertama, didirikan pada waktu zuhur, yang kedua, dilakukan secara berjamaah, yang ketiga, didahului dengan 2 khutbah, kemudian yang keempat, dilakukan oleh orang-orang lelaki seramai 40 orang yang mereka ini adalah orang yang merdeka, begitu juga akil, begitu juga baligh, dan mereka ini adalah bermustautin. Maka dalam konteks pada hari ini, dengan mungkin kita tinggal di satu tempat, bekerja di tempat lain, terutamanya di Lembah Kelang, menjadi persoalan adakah sah solat Jumaat yang dilakukan di satu-satu masjid ataupun di surau kebenaran Jumaat yang tidak cukup bilangan orang yang bermustautin di dalamnya. Merujuk kepada perkara ini, sebenarnya ia merupakan satu keadaan yang tidak dapat dielakkan, yang disebut sebagai umum balwa dan juga darurah ammah. Maka kita melihat ada satu pernyataan yang disebut oleh Imam Ash-Shirazi di dalam Al-Muhadzab bahawa adakah boleh orang yang bermukim itu dianggap dalam kalangan 40 orang. Hal tan'aqidu bil muqimin ghairu mustautinin. Adakah solat Jumaat dikira sah dengan dilaksanakan oleh orang yang bermukim selain daripada orang yang bermustautin? Maka tan'aqidu bihim li'annahu talzamuhul jum'ah fan'aqadat kal mustautinin. Menurut Abu Ali Ibn Abi Hurairah bahawa 40 orang yang bermukim ini dianggap sah solat Jumaat kerana mereka juga wajib untuk melakukan solat Jumaat, maka fan'aqadat, maka Jumaat dikira sah sebagaimana dilakukan oleh orang yang bermustautin. Maka dalam hal ini, melihat kepada wakil pada hari ini, melihat kepada kesukaran, maka kita mengambil pendapat ini bahawa orang yang bermukim boleh melakukan solat di mana-mana masjid dan juga surau kebenaran Jumaat di mana mereka bekerja walaupun mereka tidak bermustautin di tempat itu. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.